Assalamualaikum. Pet sekarang nak ambil sedikit masa untuk cerita hantu di belakang REE atau Rare Earth. Sebelum ni dikaitkan Donald Trump datang sini mewakili Amerika dan syarikat-syarikat besar AI ni kerana REE ni amat diperlu oleh data center AI. Diperlu dalam buat magnet untuk benda dengan turbine dalam bateri, dan China dikatakan mempunyai sumber yang besar, tapi kerana embargo terhadap China ni, sekatan dari China, Amerika tak dapat. Amerika ni dan China ni pula bolot semua yang ada di dunia. Xi Jinping pun baru melawat Malaysia kan. Jadi politik dia begini, saya nak rumuskan cara mudah untuk orang faham. Kalau tak faham dengar 15 kali, kalau tak percaya ini cerita hantu. Tapi cerita ni bahaya bagi orang yang tahu dan cerita ni dia menyambung titik-titik. Faham tak? Connecting the dots. Kita tak perlu dinafikan oleh menteri. Mereka akan menafikan. Mereka dah menafikan. Mereka jual ke Amerika Syarikat. Sekarang saya nak kemukakan satu teori bahawa mereka tak perlu angkat REE ni keluar negara. Kerana apa? Kerana Amerika sedang labur di Malaysia untuk buat data center di Gelang Patah. Ini kalau pendakwa teknologi nak berdebat tu, silakanlah. Bahawa tajuk Malaysia tengah menggadaikan apa-apa yang kita buat pun menggadaikanlah. Kita ni bukan negara pengeluar, kita bukan negara AI. Data center pun teknologi semua luar. Kereta api pun daripada China, jadi kalau kita nak bawa ke naratif itu Malaysia menggadaikan pun betul juga. Tapi saya tak mau main politik lah. Saya nak pergi pada cerita ni sebenarnya, inti. Supaya bila kamu faham, kamu boleh guna ni untuk kebaikan atau keburukan lah. Kerana pemimpin kalau dia nak sedar, macam saya kata, kita perlu satu keupayaan fardu kifayah untuk mengatasi alam AI. APEC ni secara serius ni siang malam buat AI untuk ia satu ayat Allah yang menakjubkan, satu ciptaan Allah, tanda Allah, semua benda. Okey. Data center banyak datang ke Malaysia. Kenapa? Kerana di luar negara, terutama Eropah dan Amerika, mereka kehausan dua perkara, dua sumber. Boleh katakan tiga lah, tapi dua sumber asasnya. Satu ialah air yang bersih. Kita perlu air yang bersih untuk jadi coolant, radiator kepada data center. Kerana data center menjanakan haba yang tinggi. Otak kita lebih hebat daripada data center, tapi dia tak jana kepanasan. Ada panas? Tak ada okey Tapi sebenarnya terror ni bertrilion-trilion neuron dia Data center tu dia jana haba yang tinggi kerana dia punya wire elektrik Nvidia tu. Siapa main game, gamer, dia pakai chip Nvidia tu kan, dia ada kipas yang untuk sejukkan kan. Dia panas. Kalau pergi masuk data center, kau boleh masak telur awak. Jadi dia perlu air yang bersih. Tapi yang buat haba itu apa? Elektrik. Dia perlu sumber elektrik yang murah. Eropah mahal, Amerika mahal, Malaysia antara negara paling murah. Lagi satu ialah Laos. Itu sebab dia pergi sebelah Cambodia. Dia nak damaikan Cambodia, Laos. China tak boleh lah. China dia tengah berperang. Okay? So data center mari sini, dia ambil dua sumber kita, air dengan elektrik. Ini pendakwa teknologi tak boleh lawan saya. Walaupun dia yang buat data center. Dia tak boleh lawan saya. Okay? Kita akan kehausan air bersih dan elektrik. Tarif akan naik. Tarif elektrik dan air akan naik. Dua. Ketiga, dia perlukan REE tu. Jadi, semua ada di sini. Kita ada RM1 trilion REE. Dia akan habiskan pelan-pelan. Dan REE ini tak perlulah ekspor. Bila menteri tu keluar kata, kita tak adalah buat perjanjian ekspor, ada cover up lah. Dia akan jual melalui syarikat dia. Letaklah syarikat nama dia ke, kroni ke apa ke. Sebenarnya belakang macam MySejahtera. MySejahtera, syarikat mana yang buat? Malaysia? Bukan. Kepunyaan Singapura. Singapura? Bukan. Kepunyaan Amerika. Amerika? Bukan. Kepunyaan Israel. Ini disahkan.
Okey, itu sebab datang kau semua dah habis lah. Engkau kata jangan menyerupai Halloween ini, jangan menyerupai orang asing ke apa. Engkau punya datang, kau punya apa, maruah, kau dah habis dipunyaan. Kenapa kita tak boleh menyerupai kapir semua kan Halloween kan? Kerana tak mau tertipu oleh mereka, terpengaruh anak-anak kita oleh mereka. Tapi kita punya data induk semua lah tangan mereka. Faham tak? Perlu kita dah tangan mereka. Ini yang sedih. Saya cakap ini benar tuan-puan. Dan benar. Boleh. Jangan percaya saya. Engkau pergi cek sendiri. Pergi Google sendiri. Berapa data center datang sini. Berapa banyak cemaran dia akan lakukan. Berapa harga minyak pun. Ya, minyak untuk keluarkan elektrik perlukan minyak. Jalankan motor dia. Dan REE ni guna untuk apa? Jadi inilah skandal terbesar. Jadi bila jabat tangan dengan Amerika ni sebenarnya belakang tu Elon Musk lah, Mark Zuckerberg lah, Nvidia lah, semualah ya. ChatGPT lah. Bila mereka datang sini kita macam, oi bagusnya. Kita dapat pekerjaan. No. Kita jadi hamba. Apa sepatut kita buat? Kita sepatut buat sendiri. Buat research sendiri. Ada grant ke untuk AI? Ada, saya dengar, tapi untuk buat benda bodoh-bodoh. Okey? Saya terlibatlah New City ke apa ke. You namakanlah satu GLC lah. Saya dah naik turun lah. Mosti ke apa kan. They have no idea lah. Orang kita ni bodoh. Bodoh. Saya berani cakap. Mereka boleh fitnah saya lah. Saya yang bodoh. Gila pula kan. Tapi Alhamdulillah lah saya tua-tua ni. Saya keluarkan fakta ni. Saya terpaksa berkongsi. Supaya dia viral, dia tular. Dan saya rumuskan di sini. REE ini akan digunakan oleh kuasa asing dalam negara, bukan luar negara. Kerana mereka sudah tanam pelaburan dalam negara. Tapi hasilnya akan pergi luar negara. Ini cara penjajah lah. Dulu penjajah datang sini, tanam modal, bikin itu ladang getah. Dia ambil pokok getah daripada Brazil. Dia tanam itu kelapa sawit, dia bawa daripada Nigeria dan Cameroon. Saya pernah pergi Cameroon, mereka cerita saya 55 dalam 60 tahun dulu lah, awak ambil kita punya kelapa sawit. Oh, baru saya tahu ya. Tapi kita sudah maju, ada Felda semua kan? Jadi tapi mereka ambil balik hasil dia. Mereka buat pelabuhan Port Swettenham sekarang Kelang tapi nama Port Swettenham. Kapal mereka bawa semua pergi London Metal Exchange. Lepas tu Mahathir 81 dia jadi PM, dia buat Guthrie apa tu dawn raid serangan waktu fajar. Dia ambil balik itu syarikat Lepas tu sana geng-geng spekulator tu kenakan Malaysia balik, jatuhkan harga timah kita. Ingat tak? Harga getah kita, harga kelapa sawit. Okey, jadi ini permainan kapitalis yang licik. Tapi ahli-ahli politik dia tahu apa? Dia hanya tahu sakau saja. Kerana bila mereka jabat tangan, wah 1 trilion commission. Jangan kita kata jangan tamak lah. Jangan ambil kesempatan. Ambil apa yang sempat. 1% 1 trilion berapa? Cuba kira. 1 trilion ialah 1000 bilion. Mana 10 bilion 1% saja 10 bilion. Kalah 1 MDB. Memang akan disakau. Sakau oleh puak-puak yang kamu sudah tahu nama-nama, saya tak payah sebut lah. Papa Gomu pun dah sebut. Siapa lagi dah sebut. Saya sebut pun saya kenal lah masuk dalam. Tapi saya pandai, saya tak ada sebut. Tapi apa nak buat sudah tersebut. Tapi saya bagi maklumat ni supaya mana-mana orang yang bukan IT, bukan AI, bukan Taufadu Kifayah ini, supaya dia ambil perhatian pergi research lagi Kalau siapa nak saya bagi ceramah boleh jemput saya boleh cerita. Ini bab agama juga ni, kerana ilmu. Bagaimana AI ni hubungan REE. Boleh lah, saya sebagai jurulatih saya boleh lah. Saya boleh latih cara guna AI lah. Boleh panggil saya, ya. Hubungi saya. Saya memang ada tauliah. Bawa HRDF, boleh bagi latihan dan saya ada kursus, bahan kursus semua, universiti belaka, murah saja 2,000 sehari. Mana AI ini memerlukan data, algoritma, dan anda boleh tanya soalan macam mana AI ini garbage in, garbage out. Semua data yang pernah ada dalam internet selama 30 tahun sekarang dia susun ikut bahasa saja. Dia cerdik tak? Dia cerdik tapi dia ada kesedaran. Dia tak ada kesedaran. Dia boleh mengatasi kepandaian manusia. Tak boleh. Dia laju, lebih laju dari manusia. Ya, you tak boleh lawan dia punya laju.
Tapi kalau you pandai berfikir, you boleh kalahkan dia kerana dia belum sampai kebolehan berfikir. Apa tu takrif berfikir? Takrif berfikir dinamakan general abstraction. Iaitu anda boleh lihat satu perkara, lepas tu ambil prinsipnya, usulnya, falsafahnya dan letak pada satu perkara lain. Itu berfikir. Contohnya Al-Quran kata, bagaimana awak lihat Allah, malaikat menurunkan hujan di langit atas bumi yang kering, lalu semua tumbuhan boleh hidup. Itu fikir. Yatafakkarun. Bagaimana kamu lihat diri kamu daripada tiada jadi satu bayi, boleh di dalam perut ibu kamu 9 bulan, ada darah, ada daging, tulang. Itu fikir. Itu AI tak boleh tahu. Dia hanya tahu maklumat yang diberi. Budak lahir, 9 bulan. Itu saja. Tapi dia tak dapat berfikir apa prinsip Allah di sana. Dia boleh burung kakak tua, dia tak hafal seluruh Quran. You tanyalah dia apa ayat pun, Halloween halalkah haram, harut marut macam mana, dia boleh jawab semua. Tapi dia menghafal 30 tahun dalam otak dia AI ni. Sama macam kita menghafal. Faham? Tapi berfikir macam Ibn Rushd, Ibn Sina, Aristotle, Socrates, Ibn Qasim, Ibn Taymiyah ke. Tapi ahli sunnah wal jamaah saya tak tahulah ada fikir ke tidak. Fikir bermakna dia berfikirlah. Imam Ghazali boleh kata berfikir. Satu hari dia terduduk tau. Aku ada yakin tak? Tengok. Ada awak Muslim, awak mati masuk Islam mengucap saja. Tak. Bukan begitu. Orang berfikir akan tahu. Aku perlu ada aku yakin. Kalau tidak, dia dah dekan Baghdad lah. Ahlu syurga tak. Ahlu syurga bukan berdasarkan kamu ilmu tinggi. Itu dia. Tapi kena akal. Akal lah sumber kebenaran. Ya. Jadi AI belum sampai tahap. Kerana AI ni dia berdasarkan bahasa ni. Dinamakan LLM. Large Language Model lah. Iaitu dia ambil semua data. Dia membahasakan. You cuba type kat ChatGPT. Dia sebenarnya bahasa. Dia meramalkan ayat seterusnya. Meramalkan. Macam mana dia tahu tak? Dia meramalkan daripada otak dia. 30 tahun dia dah menjerna. Ya. Sekarang manusia tengah cuba nak sampai pada tahap berfikir tu dinamakan AGI. Artificial General Intelligence. Bukan generative. Sekarang generative. Dia general. General maknanya dia boleh umum. Dia boleh pukul rata. Pukul rata ni orang kata, jangan pukul rata. Tak. Pukul rata adalah satu ciri kecerdikan. Awak kena pukul rata dulu. Lepas tu pukul tepat. Itu cara pemikiran. Jadi manusia menunggu apabila dia ada 2 tangga lagi sebelum AI ni jadi AGI. 2 tangga lagi. Satu tangga ialah dia boleh pukul rata. Apa maksud pukul rata? Dia boleh menarik, menyedut falsafah daripada semua ilmu tu. Dan sekarang dia hanya menyedut bahasa. Dia tak boleh kira. Anda tahu tak, anda nak godam AI, anda suruh dia kira. Contoh saya bagi sekarang. Awak beritahu kat AI tu, berapa perkataan ada dalam jawapan anda. Banyak AI koyak. Dia akan bagi jawapan, ada 3 ayat. Macam tu. Dalam jawapan saya ada 6 perkataan. Berapa perkataan ada dalam jawapan kamu? Itu cara kira. Dia nak letak, lepas tu dia tukarkan. Itu dia tak dapat kerana dia bukan mesin kira. Dia bukan computation. Dia bahasa LLM. Cara kasar lah. Ini saya ajarlah dalam kursus. Saya antara pakar terhebat di Putrajaya inilah. Kalau ada lebih hebat, tak apa, you pakai dia lah. Jangan pakai saya. Jadi dia kena satu tangga lagi, iaitu kebolehan mengira. Faham tak? The ability to calculate. Sekarang kita calculate. Calculate ni sebagai sampingan. Induk dia bahasa. Bila mereka boleh buat induk dia juga perkiraan, dahsyat dia. Dahsyat. Dia tepat perkiraan dia. Qadara. Ya? Qadar dan qadar. Tetapi ada lagi satu tangga. Kesedaran diri itu payah. Apa maksud kesedaran diri? Ini masuk tasawuf lah. AI boleh masuk tasawuf tak? Tak boleh. Semua ilmu dia ada dalam internet. Semua ilmu kita ada dalam kitab. Itu pasal Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu kata, Islam sudah masuk buku, orang mukmin sudah masuk kubur. Itu deep tu, itu deep. Tengok, AI boleh faham. Dia ambil bahasa tu. Dia boleh faham.
Tapi apa maksud lebih dalam tu? Bila Allah sebut ma lam ya'lam, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Aku tahu apa kamu tak tahu. Al-ghaibah. Itu perlukan tadabbur. Tadabbur ini macam mana nak capai? Sebenarnya dari Allah. Semua ilmu dari Allah. Kalau AI tu kata saya tak tahu apa, semua dari Allah, dia dah sampai dah tu. Jaga-jaga dia sampai ya. Hamba Allah ilmu sebenarnya ialah aku tak tahu. Itu jawapan paling tinggi, aku tak tahu. Ana la arif. Ana la arif ya akhi. Allah yang tahu. Allah tahu segalanya. Itu dia. Jadi kita minta dengan Allah, Rabbi zidni ilman. Tuhanku, kurniakan aku ilmu. Itu antara doa paling tinggi. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi pun minta lah. Orang kata ada Imam Mahdi, tak ada. Dengan ayat itu haram ada Imam Mahdi. Tak ada siapa yang boleh terpimpin, tak ada siapa yang tahu masa depan pun. Ini orang, macam mana ni? Tak, dia tak boleh tahu. Orang kata tanda kiamat, tak ada. Hari kiamat tak ada. Kerana kiamat di akhirat. Di dunia ini adalah fahaman Babilonia. Fahaman Karut. Fahaman Mesopotamia. Fahaman Israeliat. Ya. Senang je ilmu ni. Pendek saja, tak payah cerita panjang. Tapi orang buat cerita panjang pasal dia bagi longgokkan banyak benda lain. Bagaimana tentang ni? Bagaimana tentang tu? Banyak sampah sarap. Kalau dulu apek masuk Islam ni bersih loh, bersih. Orang kata macam kain putih, kosong. Baru senang masuk. Tapi anda ni semua banyak karut marut dalam kepala. Hantulah, polonglah, pontianak lah, sihir lah, atuk lah, penunggu lah. Payah saya nak ajar ni orang-orang kita. Santau lah. Saya kata tak ada. Ada, dia kata. Ada awak percaya lah. Saya kata tak ada. Saya tak mau cerita lah benda-benda dah lalu. Saya pernah selesai. Alhamdulillah lah. Jadi ilmu ini semua pada Allah. AI ini hanya merakam. Dan kita yang sebenarnya bagi rakaman kat dia. Garbage in, garbage out. 30 tahun. Jadi sekarang Amerika tahu. Amerika ni kuasai ayat Allah. Dan Allah kendaki orang mukmin kuasai balik. Tapi bukan bani kita lah. Kerana Islam bukan pada bani. Murid yang Allah bagi angkat soleh, apa masuk amal soleh ya? Ilmu. Kita doa, kurniakan aku anak yang soleh, bukan anak keturunan. Anak yang berilmu. Mungkin anak murid, mungkin anak angkat, mungkin anak orang lain. Ini dalam sejarah. Ini dalam sejarah. Kalau kita baca sirah, baru faham. Baru faham. Itu nama falsafah lah. AI boleh tahu apa yang saya cerita ni, AI boleh cerita. Saya belum sampai lagi tahap tu. Tahap kecerdikan itu nama ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni deep, very deep. Very deep. Deep. Dia sebab saya kata jangan pergi sekolah. Jangan pergi cucuk. Tawakal. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi ayat tu kita tafakur lama, tafakur bertahun-tahun saya tafakur. Akhirnya baru jumpa dia punya kunci. Siapa nak tahu kunci bolehlah datang jumpa saya, kita minum ya. Ini kita seronok bila kita tafakur tentang tanda-tanda Allah. Ingat Quran bukan ayat Allah ya. Quran salah satu dari ayat Allah. Ayat Allah adalah seperti mana Allah cerita wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bainahum. Ya, semua yang ada itu ayat Allah. Semua mana ada bukan ayat Allah. Semua najis pun kalau tak ada kita mati ya. Ya. Jadi kita bersyukurlah tahu benda ni Allah bagi. Saya bukan berilmu. Kalau siapa kata saya berilmu, syirik. Syirik. Saya tak tahu apa. Allah sengaja bawa seorang Cina mualaf tak tahu apa. Masuk diberikan apa-apa. Alhamdulillah saya amat bersyukur lah. Saya amat bersyukur. Saya pun dah tua, dah ada cucu. Mungkin saya apa ni orang kata masih ada amanah lah, tanggungjawab lah, iaitu mencari ilmu lagi dan berkongsi ilmu. Termasuk akan kena belasah lah. Saya pun dah kena belasah orang. Orang kata merepek ni, merepek. Saya tak anjurkan awak ikut lah. Ini bukan laman Jakim ke Aikim tau. Ini laman peribadi saya. Orang masuk kat rumah saya, pergi kecam saya. Buat apa?
Saya punya hal lah. Ini yang pendakwa ni pergi kecam orang kat laman dia. Dia punya pasal lah. You nak kecam saya, you buat apa? Buang masa lah. Ya. Ini rumah saya. Saya ceramah ni bukan rumah yang saya duduk ni. Saya buat ni live pun saya tak ada umum. Saya berkongsi saja. Kerana ilmu Allah luas. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamd. Ilmu Allah luas. Islam ini mudah. Ya, mudah sekali. Tapi kita susahkan. Ya. Saya boleh ucap lagi lah. Lepas tu kena tangkap lah. Tak apa. Alhamdulillah. Kalau siapa tahu Apek kena tangkap ke masuk dalam ke, Alhamdulillah, cakap Alhamdulillah. Apek memang nak masuk dalam. Jangan pergi keluarkan saya. Jangan hantar lawyer. Lawyer siapa ke? Nora Shikin ke? Zulfli ke? Bayarlah lawyer saya kenal. Tak payah datang cari saya. Biar saya duduk dalam. Itu tempat sebaiknya bagi saya. Sekian. Assalamualaikum.